Yom kita sembang kisah suka dan duka, moga jadi tauladan untuk kita semua. Ada juga kisah lucu buat hiburan semata, tapi jangan sampai sembang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, aku nak tanya. Ha. Apa maksud sayang tidak bertepi? Sayang tak bertepi je. Sayang tak bertepi tu saya pun tak tahu maksudnya. Yang saya tahu parit semua ada bertepi dengan parit. Apa yang tak bertepi sayang, cuba bagi tahu terangkan. Sayang tak bertepi maksudnya kita sayang seseorang tu kan, tepi katil je. tengah katil kita sayang orang lain. Oh ya, ada yang sayang tu bertepi je. Ada, sekarang orang pelik-pelik tidur satu katil, satu bantal, tapi sayang tepi katil dengan tengah katil lain. Tapi sekarang macam ni lah, kalau cakap pasal sayang ni, sayang tu apa? Apa definisi sayang? Ha. Bagi aku sayang sekarang ni, semua orang mesti ada niat tertentu. Dia sayang seseorang. Sayang sebab duit, sayang sebab rupa cantik, sayang sebab harta banyak, sayang sebab dia nakkan sesuatu, ambil kesempatan lah. Bagi aku kan, sayang yang paling ikhlas ni sayang Allah SWT. Tapi tak ramai lah orang sayang Allah. Orang lagi sayang makhluk daripada Allah. Ramai. Ramai. Dia sebenarnya konsep sayang ni, kalau kita faham cerita kisah Laila Majnun, kan, macam mana si yang mana satu, ya Majnun dia yang lelaki je. Majnun lelaki, Laila tu masih perempuan tak? Lebih kurang lah kan. Jadi yang lelaki tu, bayangkan ya, bila dia punya sayang dekat Laila tu, tempat yang Laila pernah lalu pun dia terangau. Tempat yang Laila pernah lalu, dinding. Dia cium dinding. Dia cium dinding yang tempat Laila pernah pegang. Laila tengah kentut kat situ. Ya. Tak tahulah. Tapi maksudnya cinta tu macam tu tau. Maksudnya bila Laila tu, anjing yang Laila pernah bagi makan pun Majnun tu beria jaga. Sebab apa? Laila pernah bagi makan. Tapi kalau ikut ulama kata, kisah Laila dan Majnun ni adalah sebuah kisah kiasan untuk membuktikan, menceritakan pasal kasih sayang dan cinta tu. Bukan betul-betul lah Bukan. jadi. Itu sebenarnya kisah yang dibuat kiasan untuk membagi tahu macam mana maksud cinta. Jadi kalau kita betul-betul sayang Allah kita, sayang Nabi kita, macam mana keadaan dia? Sepatutnya kita nampak pokok, kita ingat kebesaran Allah. Kita nampak air mengalir, kita ingat kebesaran Kita Allah. nampak semut, kita jangan picit. Kita sayang semut sebab Allah. Betul. Tapi ada orang penagih dada pun sayang semut. Betul. Macam mana? Tapi tak perasan tak? Dia bercakap Kan? dengan semut. Semut ni kalau perasan, dalam Quran Allah cerita. Allah cerita di semut dalam Quran, dia nak kena pijak dengan tentera Nabi Sulaiman. Apa penting kisah tu? Apa pentingnya kisahnya tu? Kenapa ya Allah nak cerita pasal semut? Dalam Quran yang semut yang kecil nak kena pijak dengan tentera Nabi Sulaiman, nak kena pijak, Allah cerita dalam Quran. Sedangkan zaman kita ni berapa banyak semut kita pijak. Kan? Jadi kat situ Allah ceritakan ratu semut tu cakap apa? Ratu semut tu, jangan kamu mencebur dia. Mari masuk ke dalam markas semua. Semua tentera Nabi Sulaiman nak datang. Nanti kita kena pijak. Jangan kamu duduk di bawah lembah kebinasaan, jangan kamu terjerumus di lembah kebinasaan, kan. Jadi dia dekat fikir situ nak selamat, sayangkan dia pada rakyat dia. Dia punya sayang kat kaum dia tu, semut tu, Allah cerita dalam Quran. Tapi kalau kita, jiran kita sendiri pun kita tak fikir, macam mana kita kata kita sayang dengan Nabi Muhammad? Sebab apa? Nabi Muhammad sayang semua umat dia. Betul. Kalau kita benci umat Nabi Muhammad, bermakna kita belum bahagian daripada umat Nabi Muhammad. Sekarang wakil rakyat pun sayang rakyat sebab depan kamera je. Kalau wakil rakyat ni dia lalu kat pasar tak ada kamera, pun dia tak tengok semua rakyat tu. Dia tak peduli pun. Betul. Sayang tu maksudnya bertepi lagi. Tengah katil tak sampai ya, tak sampai tengah katil tak ya. sampai lagi. Macam mana rakyat nak sayang pada pemimpin? Tak boleh. Tak boleh. Tak ada rasa double standard Dia tu. politik yang baik lah bagi saya. Kalau YB kan, YB ke, kita punya ketua-ketua ke kan, dia orang punya politik bawa rakyat pada masjid, insya-Allah rakyat akan sayang dia. Betul. Kalau YB kita, menteri kita kempen bawa rakyat ke masjid, automatik rakyat akan sayang dia. Lepas tu dia pun buat amalan sekali. Kan, buat sama-sama rakyat, pergi ke masjid. Bila kita ikhtiarkan masjid kita penuh, insya-Allah rezeki akan turun melimpah ruah Allah bagi. Itu memang dah janji dalam Quran dah. Pemimpin zaman dulu lah buat macam tu kan. Kalau kita tengoklah kisah-kisah dulu kan, kisah dulu pemimpin kita yang pertama sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, pernah hidup miskin tak? Pernah hidup kaya tak sedangkan dia orang kaya? Gaya hidup dia macam mana? Gaya hidup orang miskin. Zuhud. Dapat 100 ekor kambing hari ni, 100 ekor kambing dia sedekah. Tak gilakan harta. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, adakah dia menikmati kekayaan? Tak ada. Baju cuma jamping. Baju pun tak cukup.
Jadi insyaAllah ya, kepada mereka semua yang dengar podcast ni, jangan lupa share video kami ni. Share ramai-ramai supaya kita tanam rasa sayang kita pada Nabi kita, Allah terutamanya. Allah dan Rasul kita perlu sayang lebih daripada diri kita. Kalau kita sayang lebih dari diri kita dan kita mencintai Rasulullah, bermakna kita faham apa yang Rasulullah sayang adalah umat dia. Siapa umat dia? Tak kira Cina, India, Melayu, segala bangsa kat dunia ni semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan moga-moga Allah beri hidayah kepada kita supaya kita dapat mengamalkan agama Islam. Amin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yom kita sembang kisah suka dan duka, moga jadi tauladan untuk kita semua.